Okey, seterusnya moderasi pemeriksaan lahir. Ini bagi yang berada pemeriksaan lahir wajib untuk melakukan moderasi. Okey, keputusan ini semua biasa. Okey, yang ini kaedah pemakan mesti mengikut peraturan pemakan yang telah ditetapkan atau diselaraskan. Dia ada dua. Satu ditetapkan, satu lagi diselaraskan. Yang ditetapkan maksudnya adalah yang ada di dalam skema pemakaran. Yang diselaraskan adalah selepas dilakukan moderasi A. Salah ejaan pun kita terima. Ayat tak betul, tunggal langgang pun kita terima. Selaraskanlah dalam moderasi A. Boleh, tak ada masalah. Yang kedua adalah perbezaan jumlah makan keseluruhan selepas saya makan kedua sama ada kurang atau sama 5 makah, maka penyelesaian makah tidak perlu dilaksanakan. Selepas disemak oleh pemeriksa kedua, didapati ada perbezaan makah. Pemeriksa pertama cek 90 makah. Pemeriksa kedua cek 94 makah. Tidak perlu diselaraskan. Kalau pemeriksa pertama cek 90 makah, pemeriksa kedua cek 96 makah, wajib lakukan moderasi. Perlu diselaraskan, perlu disemak semula makah itu. Yang mana betul? 94, 90 ke 96 yang betul? Kena semak. Okey? Itu adalah kenyataan di dalam garis panduan. Tetapi walaupun perbezaan itu kurang daripada 5, ada satu perkara yang wajib dilakukan moderasi. Kesalahan teknikal. Pemeriksa pertama cek 90. Pemeriksa kedua cek 92. Sebab dia dapati ada benda yang betul tetapi pemeriksa pertama salahkan. Wajib buat. Itu teknikal. Faham tak? Pemeriksa pertama cek 90. Pemeriksa kedua cek 92. Kurang daripada 5 kan? Tak perlu buat moderasi kan? Depends pada apa bentuk kesalahan. Kalau kesalahan teknikal, benda yang betul disalahkan, benda yang salah dibetulkan, wajib dibuat tukar. Ataupun kiraan salah. Bila kita dah tanda-tanda tu, kira makannya 90 yang pertama. Pemeriksa kedua cek 92. Walaupun kurang daripada 5, perlu ambil makah yang betul. Faham? Dia tak perlu moderasi tapi makah tu boleh betul. Ya, perlu ambil yang mana betul. Sebab itu adalah kesalahan teknikal. Salah kira. Walaupun kurang daripada 5, perlu diambil makah yang betul. Sebab itu adalah hak pelajar. Walaupun 2 makah ataupun 1 makah, bila di-convert akan memberikan percentage yang sangat besar. 1 makah boleh membezakan di antara B dan A. 1 makah saja boleh membezakan di antara B dan A. Apatah lagi kalau C dan B. Apatah lagi kalau di antara gagal dan lulus. Walaupun 1 makah. Tetapi kalau kesilapan itu adalah disebabkan oleh pemahaman atau penyelarasan, kena ikut pencerahan pertama. Seterusnya ini moderasi A, B dan C. A harus, B wajib, C sunat. A adalah moderasi peraturan pemakan, skema jawapan. B adalah skema jawapan pelajar. Dan C adalah pelaksanaan moderasi skrip jawapan bagi keseluruhan yang diisi oleh ketua program. Borang C itu adakah perlu distandardkan di kolej jabatan sama ada perlu ataupun tidak sebenarnya? Untuk yang untuk C saya memang setiap sem saya buat. KPI lain. Contoh semua ada dalam garis panduan, ada dalam link. kalau amalan baik. Jadi C adalah amalan baik. So terpulang pada TPA ataupun KP nak selaraskan buat atau tidak. Orang A perlu diisi oleh penyelam moderasi khusus. C
selepas membuat penjelasan peraturan pemakaran, ini adalah moderasi skema jawapan A yang diisi oleh penjelas moderasi khusus. Penggunaan A adalah wajibkan bagi moderasi peraturan pemakaran khusus yang dikendalikan lebih dari satu kelas kuliah dan lebih daripada satu kelas. Seterusnya, ruang catatan pemesa, kena catatkan nama pemesa. Kemudian penjelas moderasi khusus perlu menentukan tanda tangan. Penjelas moderasi khusus perlu memadukan kepada semua pemesa skrip jawapan. Ini adalah program moderasi B. Perlu diisi oleh pemesa kedua. Ni, bukan saya cakap. Garis panduan yang cakap. Perlu diisi oleh pemesa kedua dan disemak oleh penjelas moderasi khusus sebelum dihantar kepada penjelas moderasi jabatan atau program. Program ini digunakan bagi moderasi untuk setiap pemeriksa skrip jawapan. Ni program ini digunakan bagi moderasi untuk setiap pemeriksa skrip jawapan. Setiap pemeriksa skrip jawapan maksudnya adalah bagi setiap khusus. Setiap khusus perlu melaksanakan moderasi. Nombor skrip boleh diisi sama dengan menggunakan skrip jawapan pelajar atau nombor pendaftaran pelajar. Markah asal dan markah semakan perlu dimasukkan. Perbezaan markah perlu diisi sekiranya ada. Markah penyelarasan perlu dimasukkan sekiranya ada. Ulasan perlu bermaksud penyelarasan markah mesti dilaksanakan. Okay, next, program moderasi C. Ini yang diisi oleh pengguna moderasi jawapan jabatan. Ini adalah dalam baik saja satu salinan perlu dihantar. Ini adalah laporan keseluruhan moderasi bagi setiap program. Next, ini adalah definisi bagi setiap moderasi itu. Yang pertama, A adalah moderasi peraturan pemakaran, B adalah moderasi pemeriksaan skrip jawapan pelajar. Moderasi terhadap khusus yang punya komponen pemeriksaan air dan penilaian air adalah merujuk pada peraturan pemakaran. Moderasi peraturan pemakaran merupakan proses penjelasan yang dipersetujui bersama penjelasan moderasi khusus dan pemeriksa skrip jawapan untuk khusus-khusus yang melibatkan lebih daripada seorang pencerah. Tidak perlu dilaksanakan bagi khusus yang melibatkan seorang pencerah. Tujuan untuk mendapatkan kesalahan markah. Moderasi juga melibatkan khusus yang menggunakan peraturan pemakaran berbentuk rubrik. Program A akan digunakan dan dilengkapkan oleh penjelas moderasi khusus. Moderasi B adalah moderasi pemeriksaan skrip jawapan pelajar. Proses pemeriksaan kedua dilaksanakan selepas proses peraturan pemakaran. Bagi khusus yang mempunyai hanya satu kelas dan dikendalikan oleh seorang pencerah, moderasi boleh dilaksanakan jika perlu oleh pemeriksa kedua yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Moderasi yang melibatkan rubrik seperti amali boleh dilaksanakan. Seterusnya, keputusan moderasi perlu direpakan dalam program B. Saya faham penjelasan moderasi jabatan sebenarnya penjelasan exam lah. Sebenarnya. Penjelasan ini adalah penjelasan exam program. Ini adalah penjelasan exam program. Yang ini penjelasan moderasi khusus aka penjelasan khusus. Penjelasan moderasi khusus ini aka penjelasan khusus. Kan kita ada retikan setiap semester kita akan tampilkan satu penjelasan khusus, penjelasan moderasi khusus, pemeriksa kedua. Itu juga yang kita bincangkan dalam syarikat akademik baru. Okey. Ini adalah pemeriksa skrip jawapan. Pemeriksa kedua. Pemeriksa kedua sampel. Sampel saya dah ceritakan tadi. Okey, kita tengok yang ni. Pemeriksa kedua perlu menggunakan warna dakwat pen yang berbeza daripada pemeriksa skrip jawapan. Wajib. Okey. Kenapa kita tetapkan tempoh 2 minggu untuk pengulangan rubrik? Ini adalah proses kerja. Bagi yang pertama, menyemak peraturan. Seterusnya, bisa
menyerahkan skrip jawapan kepada pemeriksaan kedua 2 minggu selepas penilaian dilaksanakan. Maksudnya pencerah khusus ataupun pencerah khusus buat pentadbiran, dia dah tanda dalam tempoh 2 minggu, dia kena serahkan kepada pemeriksa kedua. Pemeriksa kedua kena buat moderasi isi borang B dan tanda sampel yang dipilih secara random. 9 sampel dia akan tanda dan dia akan isi moderasi, kemudian pulangkan. Inilah sebabnya kenapa ditetapkan tempoh 2 minggu. Sebab sepatutnya dalam tempoh 2 minggu dah selesai semua sekali. Proses moderasi adalah serah kepada pemeriksa kedua, dia akan tanda menggunakan dakwat pen yang berbeza, buat sampling, serahkan pada pemeriksa pertama dan pulangkan rubrik. Jadi sebenarnya benda tu yang simpan buat perkasam tu, sebenarnya dia tak fair kepada pelajar tu. Dia tidak adil kepada pelajar sebab macam bila kita bagi setiap 2 minggu tu, pelajar dia boleh tengok markah dia dah. Dia dah boleh tengok markah dia, yang mana kalau contohnya kursus tu ada 2 ujian, dia tahu dah dia perlu skor ujian kedua. Kalau dia tak tahu markah dia, lepas tu ujian kedua, kuis simpan, semua simpan, dia tak tahu markah dia. Jadi macam mana kalau memang sebenarnya dia tu adalah pelajar yang bagus, yang memang nak memperbaiki markahnya setiap kali ada assessment, tak adil pada dia. Jadi tu sebab kita kena buat setiap 2 minggu tu. Maknanya habis assessment ni 2 minggu tanda pulang, habis assessment ni tanda 2 minggu pulang. Okay, sebab kalau ikutkan, saya tak pasti tercajar akan masuk ke tak. Kalau ikutkan sebenarnya di hujung-hujung SEM kita tak boleh bagi tahu markah pelajar sebenarnya, markah total. Jumlah markah kita tak boleh bagi tahu pelajar. Okey, awak dapat A 88 contoh, awak dapat 84, dapat A minus. Tak boleh. Sebenarnya kita tak boleh bagi tahu markah macam tu kepada pelajar. Tapi dia boleh kira markah dia berdasarkan kepada rubrik assessment yang kita dah pulang dekat dia tu, dia boleh kira. Sebab kita nak review tak boleh, dia lah sendiri kena kira. Maknanya usaha dia sendiri. Jadi dekat situlah sebenarnya kata tadi adil untuk pelajar tu. Sebab kita kena berlaku adil kepada pelajar. Pemberitahuan markah kepada pelajar ada 2. Yang pertama, sekiranya kursus itu 100% PB, kita tak boleh bagi tahu selagi keputusan belum keluar. Tapi kalau yang ada final, PB wajib diberitahu. Betul. Betul kan Buku Azam? Betul. Letak gitu je. Okey, habis. Tentang moderasi sudah habis.